Animasi ini merupakan bab 6 subjek sejarah tingkatan 1 by Otak Kita. Di sebuah agora yang sibuk di Athens, seorang pencerita tua bernama Lycomedes duduk bersama cucunya, Alexios. Alexios, mulanya, tamadun kita yang hebat, tamadun Yunani, berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau di Laut Aegean serta Laut Mediterranean antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Ia adalah tempat di mana idea-idea hebat dilahirkan. Asas tamadun kita ialah polis atau negara kota, kata Lycomedes. Setiap polis, seperti Athens, Sparta, dan Corinth, mempunyai pusatnya sendiri yang dipanggil Akropolis, pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Di sinilah terletaknya bangunan-bangunan terpenting kita, seperti rumah ibadat dan bangunan kerajaan. Alexios bertanya, "Datuk, bagaimanakah kita memerintah Athens?" Lycomedes tersenyum. "Kita melalui banyak sistem, monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani. Tetapi pada tahun 594 sebelum Masihi, seorang yang bijak bernama Solon memperkenalkan demokrasi. Di bawah Pericles, antara tahun 495 hingga 429 sebelum Masihi, kuasa rakyat menjadi lebih kukuh. Nadi demokrasi kita ialah Dewan Perhimpunan, jelas Lycomedes. Di sini, semua warga negara lelaki berkumpul sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Kita berbahas dan mengundi untuk menggubal undang-undang, mengisytiharkan perang dan menguruskan kewangan serta percukaian negara. Untuk melaksanakan keputusan Dewan, sambungnya, kita mempunyai Majlis 500 yang mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Kemudian, terdapat magistrat, perkhidmatan awam kita yang dianggotai 6,000 orang, dan juri, yang memastikan keadilan ditegakkan oleh warga negara. Tetapi tidak semua polis seperti Athens. Di Sparta, mereka mempunyai 2 orang raja daripada keluarga Eurypontes dan Agiads dan sangat mementingkan disiplin ketenteraan. Kanak-kanak lelaki dilatih dari usia 7 tahun untuk menjadi pahlawan yang gagah. Semangat inilah yang membantu mereka mengalahkan Parsi di Salamis pada tahun 480 sebelum Masihi. Beratus-ratus tahun kemudian, di lembah Latium berhampiran Sungai Tiber, seorang arkitek Rom bernama Marcus bercerita kepada anak perempuannya, Lucia. "Lucia, tamadun Rom kita belajar banyak daripada orang Yunani. Kita membina sebuah empayar yang hebat dan mencapai kemuncaknya semasa Park Romana, 200 tahun yang aman dari 27 sebelum Masihi hingga 180 Masihi." Marcus menunjuk ke arah sebuah binaan gergasi. "Lihatlah Colosseum. Ia dimulakan oleh Raja Vespian pada tahun 72 Masihi dan disiapkan oleh anaknya, Titus pada tahun 80 Masihi. Ia boleh memuatkan 50,000 penonton untuk menyaksikan pertarungan gladiator yang hebat." Seterusnya, mereka melawat sebuah bangunan berkubah. "Ini ialah Pantheon, kuil untuk semua dewa kita," kata Marcus. Ia dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa pada 27 sebelum Masihi, tetapi dibina semula oleh Maharaja Hadrian pada 125 Masihi selepas musnah dalam kebakaran. "Lihatlah kubah besarnya dan lubang di puncaknya, Oculus, yang membenarkan cahaya masuk. Kehebatan kita bukan sahaja pada bangunan," kata Marcus. "Kita membina akueduk, seperti Aqua Appia pada 312 sebelum Masihi, untuk membawa air bersih ke bandar dan ke tempat mandi awam. Kita juga membina jalan raya berlapis-lapis yang kuat untuk menghubungkan seluruh empayar kita, yang dibina sejak 500 sebelum Masihi lagi."